Okey, yang ni mesti jawapan betul ni. Bersama dengan dua adik kecil. Okey, belakang sikit, sini sikit, tengok kamera tu. Okey, cakap dengan kamera tu, tengok tu, kamera kanan tu, cakap hi YouTube, cakap. Hi YouTube. Alright, okey. Nama awak siapa? Firas. Firas. Firas nak jawab apa? Soalan agama ke teka-teki? Okey, dengan bertata dan bersirikan sunnah Rasul, izin berwali, ijab bersaksi, memadu pertemuan dua hati. Moga hidup dan mati diberkati ilahi. Nampak pengantin kita sedang menikmati juadah hidangan lagi. Selepas ni kita akan adakan sesi memotong kek dan juga selepas tu sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan, insya-Allah. Kita akan jemput seluruh ahli keluarga pihak pengantin perempuan dulu. Selepas tu baru seluruh ahli keluarga pihak pengantin lelaki untuk naik ke pelaminan. Kita teruskan sesi fotografi, sesi salam restu, insya-Allah. Okey, yang pertama masih belum ada jawapan dia lagi. Teka-teki biasa-biasa. Nampaknya macam tak berminat lah teka-teki biasa-biasa ni kan. Ataupun kita teruskan soalan agama. Kita teruskan dulu soalan agama, lepas tu baru kita putar balik. Saya nak buat macam mana tahu? Yang pertama teka-teki biasa-biasa, yang kedua soalan agama, yang ketiga teka-teki dalam bentuk berpantun. Habis je saya ulang balik, teka-teki biasa-biasa, soalan agama, teka-teki dalam bentuk berpantun. Tapi teka-teki biasa-biasa ni tak habis lagi ni, satu lagi ni. Yang mula-mula tadi. Soalan dia sering dikembalikan. Sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Ataupun saya buka teka-teki biasa-biasa soalan lain. Okey, dengar betul-betul. Soalan lain. Soalan dia berbunyi. Dengar tak sampai belakang. Soalan teka-teki biasa-biasanya berbunyi, yang lain soalan lain. Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Apa dia bang? Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Cepat. Apa dia? Apa benda Okey, soalan biasa-biasa, dua soalan biasa-biasa masih lagi diteruskan. Sekiranya anda ada jawapan, datang sahaja kat konti DJ, beritahu bang, saya nak soalan yang pertama tadi, nak jawab yang pertama tadi. Datang bang, saya nak jawab yang kedua tadi. Soalan teka-teki biasa-biasa. Yang pertama tadi, sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Yang nombor dua, apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Okey, kita teruskan yang ketiga, soalan agama Okey, soalan agama dia berbunyi, dengar betul-betul. Yang nak Google boleh terus Google. Buka kepada anda semua yang nak jawab ni, maupun adik-adik kecil, abang-abang, kakak-kakak, pakcik dan juga makcik, ustaz dan juga ustazah. Ialah soalan agama kan. Kira-kira anda ada jawapan dia. Syarat dia anda perlu hadir kat konti DJ di sebelah kiri saya ni. Berikan nama anda dan terus berikan jawapan. Okey, soalan agama masih lagi dalam cerita yang sama. Cerita apa tu? Tentang peristiwa. Masih lagi dalam peristiwa yang sama, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Adik kita jawab tadi, soalan saya, bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Jawapan dia 27 Rejab tadi. Betul? Adik jawab tadi kan? 27 Rejab. Soalan yang kedua, soalan agama yang kedua berkenaan dengan peristiwa yang sama juga. Soalan dia, dengar. Di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Tuan-tuan, cerita ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj ni banyak menceritakan tentang solat. Banyak menceritakan tentang solat. Soalan agama, adik nak jawab? Nak jawab? Soalan agama yang kedua pun berkenaan dengan peristiwa yang sama juga. Soalan dia berbunyi, di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? 27 Rejab tu, masa tu. Tarikh dia kita dah tahu 27 Rejab, adik kita dah beritahu tadi. Tapi dekat mana Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat tu? Di mana dia berada? Datang sini cepat. Boleh bagi-bagi hadiah tu. Kita bersama
Bersama dengan adik kecil kita lagi. Adik, siapa nama ni? Muhammad Lamin. Lamin daripada mana Lamin? Daripada Semabuk. Semabuk. Okey Lamin. Awak pandai cakap tak ucap selamat pengantin baru kat pengantin? Cakap pengantin selamat pengantin baru cakap. Cakap macam tu je. Selamat pengantin baru pengantin cakap. Selamat pengantin baru pengantin. Okey, terima kasih. Okey. Lamin, di manakah awak nak jawab yang tu? Soalan agama tadi kan? Bukan soalan agama. Awak nak jawab soalan apa? Teka-teki yang mana? Yang mula-mula. Soalan agama. Betul lah. Okey, Lamin. Soalan agamanya berbunyi, di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Di mana Lamin? Di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Lamin, kunci jawapan dia. Kunci. Salah. Salah. Okey, tak apa. Kalau ada jawapan betul kan datang sekali lagi. Okey, jawapan daripada adik Lamin kita, Masjid Al-Aqsa. Jawapan dia salah. Kalau boleh jangan ulangi kesilapan yang sama. Tanya Atuk. Ke Atuk yang bagi jawapan ni? Okey tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni banyak menceritakan tentang solat. Tadi saya tanya, bilakah berlaku peristiwa tu? Adik yang tadi jawab 27 Rejab. Yang sekarang ni peristiwa yang sama juga. Di manakah? Okey, kita nak tanya adik kita ni. Okey, dah lupa nama adik tadi. Nama siapa tadi? Alif Imran. Alif Alif. Okey adik Alif. Adik Alif nak jawab yang mana? Soalan agama. Betul? Okey. Soalan agama sini sikit Alif. Okey, Alif masuk dalam kamera Nanti saya kongsikan kat mana nak tengok balik video Alif ni. Okey, soalan agamanya berbunyi, di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Di mana Alif? Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim. Wah, tadi Masjid Al-Aqsa, sekarang ni Masjid Ibrahim. Awak kunci jawapan dia? Kunci. Salah lagi. Dua-dua masjid. Lepas ni saya tak nak masjid lagi dah. Boleh? Okey, tak apa. Dia nak belajar tu Okey, yang ni mesti jawapan betul ni. Bersama dengan dua adik kecil. Okey, belakang sikit, sini sikit. Tengok kamera tu. Okey, cakap dengan kamera tu. Tengok tu, kamera kanan tu. Cakap, "Hai YouTube," cakap. Hai YouTube. Alright. Okey, nama awak siapa? Firas nak jawab apa? Soalan agama ke teka-teki? Yang nombor 1, teka-teki lah. Okey, teka-teki yang pertama tadi, sering dikembalikan, betul? Tetapi tidak pernah dipinjam. Okey Firas, sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Apa jawapan dia? Terima kasih. Betul. Tepuk tangan. Ini soalan yang paling lama tadi ni. Terima kasih. Inilah jawapan dia. Okey, terima kasih. Tuan-tuan, sering dikembalikan tetapi tidak pernah dipinjam. Jawapan dia terima kasih. Teka-teki biasa-biasa, kita ada satu lagi. Seterusnya soalan agama soalan agama. Okey, alhamdulillah pengantin kita dah pun selesai makan. Pengantin kita sedang sesi salam restu. Sesi bersalaman mesra bersama dengan ahli keluarga dan juga tetamu. Okey adik, nak jawab yang mana adik? Okey, soalan agama. Tadi Masjid Al-Aqsa, yang kedua Masjid Ibrahim katanya. Okey, awak, di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Sidratul Marha. Sidratul Marha. Betul tak? Cuba tanya balik. Betul tak? Sidratul Marha dia kata. Okey, awak cakap betul-betul. Sidratul Muntaha. Okey, awak kunci jawapan dia. Kunci. Okey, tuan-tuan. Ramai yang mana-mana saya bagikan soalan ni, ramai yang berikan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni hampir tepat. Soalan jawapan dia yang tepat kejap lagi saya bagikan, tapi kita bagikan hadiah dia sebab dia hampir-hampir sampai ke tempat tu, Sidratul Muntaha. Terima kasih Tapi jawapan dia tak tepat Sidratul Muntaha ni, yang boleh sampai kat Sidratul Muntaha ni Buraq, Mikail, Jibril dengan
Siapa lagi? Kejap. Saya nak terangkan sedikit. Tempat yang dikatakan Rasulullah SAW sampai tu dekat Hadrat Qudsi. Hafal kan Type kan dekat Google, cuba tengokkan jawapan dia. Tapi Sidratul Muntaha ni, sini Sidratul Muntaha, Hadrat Qudsi atas lagi. Tapi Hadrat Qudsi ni Rasulullah saja yang boleh sampai. Yang lain tak boleh sampai. Buraq tak boleh sampai, Mikail tak boleh sampai, Israfil tak boleh sampai. Siapa lagi? Hadrat Qudsi. Okey bang Okey, adik. Adik nak jawab yang mana? Soalan agama. Dah ada jawapan adik tu jawab tadi. Tapi awak nak jawab yang mana? Apa jawapan awak? Nak tahu je. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Okey, jawapan adik yang kecil tadi tu dia bagi tahu Sidratul Muntaha. Hampir tepatlah, tapi saya bagi juga hadiah dia. Jawapan dia Hadrat Qudsi. Ingat Okey, habis. Terima kasih. Salah tu tadi tau. Okey. Diorang ni seronok soalan agama ni. Apa kata kita teruskan lagi dengan soalan agama yang seterusnya. Cerita tentang solat saja. Cerita tentang peristiwa je. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, tuan-tuan, saya dah sebutkan jawapan dia tadi. Ingat-ingat dekat mana jawapan dia tadi. Tadi mula-mula saya tanyakan bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Adik kita jawab tadi 27 Rejab. Okey. Lepas tu Nabi naik ke atas tu, dekat mana dia naik tu? Adik kita jawab tadi Sidratul Muntaha bang, dia jawab. Okey, tak apa, hampir tepat. Jawapan dia Hadrat Qudsi. Soalan yang sekarang ni, soalan agama soalan sekarang ni berkenaan dengan peristiwa cerita yang sama ni juga. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni juga. Soal berkenaan dengan kenderaan atau berkenaan dengan kenderaan. Soalan dia berbunyi, apakah kenderaan Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj tu? Apa nama kenderaan dia? Dia naik ke atas, dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan atas, dia naik ke langit. Dia naik ke langit, dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, minta kurangkan waktu solat daripada 50 waktu sehingga sekarang 50 waktu. Abang kita dah datang dulu. Okey bang, soalan agama, soalan yang sama je bang, peristiwa yang sama je tadi. Siapa nama abang? Hafiz. Abang Hafiz. Daripada mana abang Hafiz? Ceras. Daripada Ceras, Kuala Lumpur. Setakat ni yang saya tahu yang jauh ni dengan Kedah tadi. Okey. Abang boleh berikan sedikit ucapan buat pengantin ataupun tetamu-tetamu yang hadir. Silakan. Okay. Selamat pengantin baru. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Banyakkan bersabar dalam rumah tangga. Amin, amin. Nampak? Ada jawapan dan juga sedikit nasihat. Banyakkan bersabar. Pengantin, dengar pengantin banyakkan bersabar. Okey, soalan agama ni bang. Cerita yang sama, peristiwa Isra' dan Mi'raj, 27 Rejab, Sidratul Muntaha, Hadrat Qudsi. Soalan sekarang ni, apakah kenderaan yang dinaiki Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Apakah nama kenderaan dia? Nabi menaiki Buraq ke atas untuk menerima wahyu daripada Allah SWT. Abang kunci jawapan dia? Saya kunci. Betul. Buraq lah jawapan dia. Ni bang sagu hati daripada pihak pengantin kita. Terima kasih bang. Alright. Buraq lah jawapan dia. Sebab nama Buraq ni saya dah ceritakan, dah bagi tahu tadi. Terima kasih bang Alhamdulillah 5 hadiah dah berlalu. Sekarang ni lebih kurang ada 5, 6, 7. 2 hadiah hamper. Kemungkinan soalan dia ada susah sikit lah Saya rasa soalan agama satu lagi teka-teki biasa-biasa, insya-Allah. Alhamdulillah pengantin kita sedang berpusing ke seluruh meja-meja makan untuk berjumpa dengan anda tetamu-tetamu, sesi ramah mesra bersama dengan anda semua. Pengantin lelaki kita nak kenalkan kepada anda, inilah isteri dia. Orang Kedah Padang Serai. Okey tuan-tuan, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Soalan biasa-biasa tadi, teka-teki biasa-biasa sering dikembalikan tu dah pun ada jawapan dia. Adik kita jawab. Terima kasih bang. Betul, itulah jawapan dia. Soalan biasa-biasa, teka-teki biasa-biasa. Alamak, orang masjid tanah ke ni? Orang masjid tanah. Soalan biasa-biasa yang kedua. Masih belum ada jawapan dia lagi. Soalan dia berbunyi, tuan-tuan dengar
Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Apakah yang akan dipotong bila ia sudah pendek? Cepat masih lagi dia teruskan. Tak apa, kalau anda ada jawapan dia boleh terus datang. Kalau tak ada boleh fikirkan dulu, cari dekat Google apakah jawapan dia. Saya bagi satu soalan lagi berkenaan dengan soalan agama. Selepas tu saya kongsikan video-video yang saya ambil ni saya post dekat mana dan anda boleh cari jawapan dekat dalam video-video yang saya postkan ni. Jawapan tu dekat ni lah, dengan majlis-majlis kahwin yang berlainan lah. Saya soal-soalkan, saya post kat dalam tu. Mana tetamu-tetamu yang bagi jawapan tu, itulah jawapan betul dia tu. Anda boleh dengar, boleh tengok dekat YouTube tu nanti, insyaAllah. Okey, soalan biasa-biasa sudah. Teka-teki teka-teki biasa-biasa sudah. Teka-teki soalan agama pun sudah. Teka-teki dalam bentuk berpantun pun sudah. Tapi tak ada ulangan dia lagi. Saya nak berikan teka-teki dalam bentuk berpantun yang kedua. Tadi saya soal, adik kita datang jawab, dia bagi 2 kerat. Jawapan dia badak. Betul, tapi 2 kerat. Yang sekarang ni pula saya bagi 4 kerat. Saya nak jawapan dia pun pantun 4 kerat juga. Boleh? Sebelum datang karang dulu ayat tu, tulis dekat handphone ataupun tulis kat kertas, baru datang jawab kat sini. Takutkan 2 kerat je lagi macam tadi gang. Okey tuan-tuan, dengar. Soalan teka-teki dalam bentuk berpantunnya berbunyi, tarik pukat dari pengkalan, gula Melaka dibuat inti. Bila diikat ia berjalan, bila dibuka ia berhenti. Apakah dia? Jawab dalam bentuk berpantun juga. Sekali lagi tuliskan. Tarik pukat dari pengkalan, gula Melaka dibuat inti. Bila diikat ia berjalan, bila dibuka ia berhenti. Walaupun hadiah yang kita dapat tu tak seberapa, tetapi ilmu yang kita dapat tu bermanfaat. Apa yang saya sampaikan tu sekurang-kurangnya apa yang anda tak tahu dah jadi tahu, kan? Daripada kita tak kenal dah jadi kenal. Okey, segmen ucapan melalui WhatsApp masih belum ada lagi tetamu-tetamu yang berikan ucapan ringkas buat pasangan mempelai ataupun ahli keluarga pengantin. Sekiranya anda ada ucapan apa-apalah nak ucapkan kepada pengantin, selamat panen baru ke, selamat menerima menantu ke, buat tuan rumah kita ke, hantarkan kiriman tu di talian 017 200 1426. InsyaAllah daripada masa ke semasa saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda semua. Okey, baiklah, waktu saya menunjukkan tepat jam 1.26 tengah hari. Saya akan berhenti seketika lah bagi menghormati waktu zuhur. Saya rasa dah terlepas ni. Dan saya bukakan muzik lagu pengantin perlahan saja bagi menghormati waktu zuhur. Dan selepas tu saya akan sambung semula untuk sesi segmen teka-teki, insya-Allah. Kira-kira anda ada jawapan dia, simpankan dulu. Selepas waktu zuhur ni dah berlangsung ni Kang, baru kita